Hari ni saya nak ajar cara macam mana nak tukar kelas mesin rukuk yang model BG328 ni lah. Okey, pertama sekali kita buka dulu mangkuk kelas ni. Okey, kita buka dulu 4 biji skru ni. Bila dah siap buka 4 biji skru ni, kita buka saja mangkuk kelas dia. Okey, ni untuk kelas dia lah. Okey, nak buka kelas ni dia macam mana? Kalau nak pusing macam ni je, dia tak boleh sebab dia akan berpusing sekali dengan magnet dekat dalam. Okey, nak buat macam mana? Okey, kita masukkan skru 2 biji dekat sini. Masuk 2 biji. Dekat sini satu, sini satu. Okey, lepas tu nak buka macam mana? Okey, kita ambil spanner satu. Kita letak dekat sini. Nanti kita sangkut skru ni dekat bawah ni lah. Kita pusing. Okey, kita sangkut macam tu. Lepas tu, kita ambil saja spanner ni, kita buka. Pusing. Kita sangkut pula yang ni. Kita buka yang ni pula. Okey, dah terbuka. Kalau kita tak sangkut macam ni, dia tak boleh nak buka kelas dia sebab dia berpusing. Okey, kita cabut lah. Nak buka dia, dekat sini dia ada washer spring satu. Dekat skru ni dia ada washer spring satu. Dan dekat sini pun dia ada washer. Nampak? Ni washer dia. Okey, ni washer dia lah. Yang ni nak pasang jangan tinggal tau. Dan lepas tu kita pasang saja kelas yang baru lah. Yang ni kelas dia yang baru. Sebelum tu kita tengok mana depan mana belakang. Okey, untuk kelas ni dia ada tulisan ni. HL ni dia duduk depan lah, bukan duduk belakang macam ni. Kalau belakang macam ni dia terbalik, kena pasang macam ni. Spring dia pun dekat depan. Okey, nak masukkan. Sebelum tu kita masukkan skru dulu 2 biji dekat sini. Ingat tau washer dia jangan tertinggal. Okey, dekat sini satu. Dekat sini satu. Lepas tu dekat belakang ni pun kita letak washer dulu. Nak letak dekat belakang ni terus pun boleh, nak letak dekat lubang ni pun boleh. Boleh. Dia dah letak macam ni, kita masukkan sajalah untuk skru dia. Kita masukkan kelas dia dekat sini. Dah masuk, kita ikat balik skru dia. Nak ketatkan dia sama juga, kita letak saja spanner saja dekat sini. Kita pusing bagi rapat. Kita pusing bagi rapat, lepas tu kita ketatkan saja. Yang ni. Okey, dah ketat. Kita ikat skru untuk kelas dia lah. Okey, lepas tu macam mana? Kita buka balik skru ni. Kita pasang balik mangkuk kelas dia. Okey, yang ni dia duduk sebelah kanan lah. Untuk nak lock fleksi besar dia. Okey, lepas tu kita ikat balik. Bila dah ketatkan skru 4 biji ni, bermakna dah siap lah untuk penukaran kelas dia. Okey, itu saja apa yang saya nak kongsikan untuk hari. Kalau anda belajar, sila komen dekat bawah. Dan ada apa yang nak tahu lagi, boleh komen saja.